Ni apa ni sampai 50k ni? Pada ibu bapa kat luar sana, kalau ada nafsu yang tinggi nak buat majlis besar-besar nak panggil orang, jangan menyusahkan pihak lelaki. Hantaran 50k, logik lah tu hantaran 50k untuk zaman sekarang ni kan. At least usahalah dulu. Kadang-kadang tak semua perempuan ni mata duitan tau. Sebenarnya kita orang nak tengok effort lelaki tu je untuk halalkan kita orang. Sanggup ke tak lelaki tu fight berhabis-habisan untuk dapatkan kita orang? Sanggup tak dia? Untuk halalkan seorang perempuan. Bukan terus say okay next. Okay, perempuan ni memang tak layak untuk aku. Awak bukanlah jodoh saya. Kita tak layak, kita tak sekufu. Sebenarnya kalau you all betul-betul sayang perempuan tu, you all kena fight lah. Cari side income, buat kerja tu, buat kerja ni. Cuba usahakan dulu. Berapa yang korang dapat tu, tak kisahlah korang dah usaha. Walaupun dah kumpul 20k. Kalau dia dah usaha sehabis mungkin. Kadang-kadang kita orang yang perempuan ni saja nak test je you all yang lelaki tu. Ni dah nampak dah effort you all. Okay, struggle-nya you all nak halalkan kita orang. Duit boleh cari sesama lah. Okay, so tak ada alasan. InsyaAllah I will fight for you. Kalau tak ada hantaran pun tak apa. At least yang penting kau tahu mana Al-Fatihah tanpa tengok tafsir.